Padu. Assalamualaikum. Hai guys. Hari ni kita nak review sikit sambal nyet bilih daripada Khairul Amin. Dah sampai dekat 2 minggu dah kot. Yang ni adalah first batch yang launch dekat TRX, yang ada yang dapat Dolomite, tapi sayangnya aku tak dapat lah. Okay, so kita nak try makan sendiri, nak rasa macam mana dia punya taste dia. Ada yang cakap biasa-biasa je, ada yang cakap sedap. So yang ni based on aku punya point of view lah. Nak tengok dia punya tahap sambal dia, kepedasan dia, kemanisan dia macam mana. Okay, kita buka dulu. Okay, right, kita buka dulu dia punya seal. Bahan-bahan dia semua dia ada tulis kat sini dah. Ramuan sesuai ditambah ke dalam sajian seperti nasi atau roti. Memang sambal ni dia boleh makan terus. Nak makan dengan nasi putih dengan telur pun boleh, nak makan dengan roti pun boleh. Macam sekarang ni aku dah prepare, ada telur goreng, ada ayam goreng, ada sayur sikit, ada nasi, ada sup. So kita nak makan sekali dengan sambal nyet ni. Kalau boleh tengok dalam dia punya minyak boleh tahan lah. Baik, aku rasa macam banyak lah dia punya minyak ni. So Khairul Amin kata jangan buang dia punya minyak, kena go dulu. Baik, tumpah-tumpah lah. Gue dulu. Okay, so kita nak try makan dia, tengok rasa macam mana. Kita ambil ayam, nasi, ambil telur. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Cuma sambal bilih dia ni manis. Dia ada pedas, dia ada manis. Dah mula rasa dah pedas. Dia punya pedas macam lambat sikit. Yes, pedas dia. Baby pun makan juga. Pedas. Sedap. Pedas. Untuk sekali makan, aku rasa mungkin 3 ataupun 4 sudu kecil ni baru cukup kot. Ni pun rasa dah tinggal setengah ni. So untuk satu botol ni, aku rasa dia boleh 2 kali makan untuk 2 orang. Macam nak cakap lah, dia rasa dia punya pedas tu, tapi dia tak tajam, dia tak kick dia punya pedas. Memang dia cakap dia buat dengan pedas. Dia boleh tahan lah. Kalau yang high tu, yang dia punya first sambal apa? Nyet berapi. Sambal nyet berapi tu memang, yang tu memang rasa. Memang Khairul Amin pun kata dia buat sambal nyet bilih ni untuk orang yang tak berapa makan pedas sangat lah. Sedap. Sedap lah baby. Nak? Baby nak sambal nyet juga? Tu mari pun nasi kau makan. Okay. Habis. Tinggal ayam lah. Bagi aku boleh rate 9/10. Sebab aku rasa dia punya minyak tu macam banyak sikit lah. Overall sedap, perfect. All the best untuk Khairul Amin.
produk apa dia buat keluar tak laku. Semua produk laku. Ikon anak muda Malaysia. Okay. So kalau hampa ada pendapat hampa, kalau hampa dah try lah kan pendapat hampa boleh tinggalkan kat ruang komen. Satu lagi, ni 3 ni aku nak jual ni. Siapa berani bid lah, kita buka harga dengan RM15. Kalau rasa mahal, bid sendiri, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace ya.